Hari tu, polis ada bagi tahu pencuri motor ni dia bukan nak sangat pun curi motor kita sebenarnya. Tapi disebabkan motor kita ni easy target, kurang langkah keselamatan, dia pilih motor kau untuk dirembat. Lagi-lagi dekat kawasan PPR, rumah flat, Pangasapuri. Dekat situ memanglah ramai orang dan dekat situ juga paling banyak kes motor kena curi. Antara benda yang polis sarankan, dia suruh dapatkan disc lock yang ada alarm macam ni. Kalau ada orang cuba nak curi motor kau, disc lock alarm ni dia akan berbunyi dengan sangat kuat. Nak pakai dia pun senang, kau cuma masuk saja dekat disc brake kau, lepas tu tekan. Bila dia berbunyi macam ni, maksudnya dia dah aktif. Kalau ada orang gerakkan motor kau, dia akan berbunyi sekali. Kalau orang masih kacau lagi, dia akan berbunyi bingit macam ni. Bunyi dia bingit gila bang. Kalau rumah kau dekat atas, motor kau dekat bawah, dia berbunyi pun kau takkan sedar. Tapi bila dia berbunyi dengan kuat, dia akan tarik perhatian orang dekat keliling tu. Jadi motor kau lebih selamat daripada hilang. Sebab bunyi dia kuat gila tau. Kau tengoklah ni, aku duduk dalam jarak macam ni pun dia boleh bunyi dengan kuat. Dan alarm dia pun sangat sensitif. Kalau orang sepak motor kau, gerakkan motor kau, dia terus berbunyi. Disc lock alarm ni pun diperbuat daripada besi yang kuat tau. Kalau orang nak umpil, memang susah. Dan sekarang ni pun tengah ada promo. Kalau kau nak dapatkan disc lock alarm ni, tekan link dekat bawah.